Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan portal rasmi SKKI, site rasmi SKKI lah kiranya. So, saya nak tunjuk bukan site ni sebenarnya. Saya akan nak tunjuk tentang cara janaan pautan yang boleh dihimpunkan dalam satu pautan, iaitu yang ini. Dan saya nak tunjuk satu produk rintis, iaitu laporan SKKI. Laporan ni akan merangkumi sama ada one page report ataupun laporan core curriculum, yang mungkin kita akan guna pakai pada tahun depan, insyaAllah. So, ini dalam rintis lagi dah, testing. So, saya akan tunjukkan macam mana dia berfungsi. Dan nanti untuk next video saya akan kongsikan macam mana saya jana perkara ni lah, hanya menggunakan prompt daripada Gemini. Gunakan Canvas Gemini saja. Nanti saya akan kongsikan prompt dia. Jadi contoh kita isikan, contoh laporan Koko untuk setiap, sama ada awak nak buat setiap Rabu atau setiap Selasa, yang untuk orang satu murid satu sukan dan sebagainya lah. Kalau buat pada hari Sabtu lah. Ok, ini contoh. Kalau kita buat, ini sebab saya dah pernah isi, so dia ada auto form lah. Dia ingat lah apa saya dah isi. So, kita boleh masukkan 4 keping gambar. Nak lebih pun boleh, cikgu-cikgu boleh pilih sendiri. Nanti saya ajar waktu buat form. Tapi contoh yang saya tunjuk ni menggunakan 4 keping gambar saja. Sebab saya rasa 4 keping gambar dah memadai dah untuk laporan Koko kita kan. So, sekejap saya tambahkan beberapa gambar lagi. Ok, Alhamdulillah selesai. Ini letakkan tarikh kita buat laporan. Katalah kita buat hari ni, dan selesai. Dia akan automatic jana satu PDF. Dan gambar kita tak sebelah. Saya ada alasan kenapa saya tak gambar di sebelah. Sebab sebelum ni saya buat dia satu muka surat, dia terganggu sikit lah kalau untuk laporan. Sebab kadang laporan kita akan tulis dalam panjang. Kita tengok pada one page report, yang ini dalam satu muka surat. Tapi biasanya one page report kita tak tulis panjang. Macam laporan tadi kita tulis panjang. Masukkan tempat, tarikh, hari. Tarikh itu kalau kita isi tarikh, dia automatic keluar hari. Hari itu kita tak boleh edit lah, sebab dia akan ikut pada tarikh. Dia berbeza sikit dengan yang tadi. Yang tadi tu kita boleh edit kan. Okey, bila dah selesai, ini sebab saya tengah cari macam mana nak klik tadi. Tapi tak apa, sebab saya nak auto form, malah nak tulis. Okey, itu ada auto form. Okey, dia akan automatic isi lah. Yang ini saya terpaksa type jugalah. Sepatutnya dia ada auto form lah. Bila kita dah pernah isi, dia akan automatic ingat apa yang kita dah isi. Okey, ni tarikh kita pilih, dia akan automatic ada hari. Lepas tu pilih 4 keping gambar juga, sebab saya rasa 4 keping memadai kan untuk program-program yang ada. Dan sekiranya program cikgu panjang, saya nasihatkan cikgu buat beberapa one page report lah, ikut unit-unit yang ada. Contohnya Carnival Koko, cikgu buat lah Carnival Koko. Lepas tu ada unit STEM, unit robotik dan sebagainya lah. Janganlah buat salah satu kalau nak one page report yang gambar ni sikit dan sikit makluman yang nak tulis. Okay, bila dah tulis, dia akan keluar hijau tu dan selesai. Okay, itu saja saya tunjuk contoh. Nanti insyaAllah saya akan tunjukkan cara untuk buatnya. Terima kasih. Assalamualaikum.